Dengan kalau sebelum URA pun rakyat sedang dibuli, rakyat sedang ditindas dan hak mereka sedang dicabuli. Terang-terang kita boleh nampak dalam isu kampung Sungai Baru dan baru-barunya kampung Jijang dan ada satu kampung Jawa di Klang. Hak mereka sedang ditindas. Dan siapa yang memaralela ialah pemaju. Pemaju sedang sebelum URA mereka sedang bermarajalela. Semuanya berpihak kepada mereka. Dari segi undang-undang saya tak tahu kenapa segelintir kaki tangan kerajaan berpihak kepada dalam isu kampung Sungai Baru. Kita dah tahu dah. Ini kita dah tahu. Baru tadi pagi kami pergi bagi memorandum dekat DPKL menentang apa buli yang sedang berlaku di kampung Sungai Baru. So saya haraplah tak kira apa bangsa, tak kira apa agama, letakkan perbezaan politik sebelah, turunlah. Saya harap semua akan turun pada hari 4 ini. Kita menentang habis-habisan. Ini suara rakyat, suara keramat.